Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال أوس قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sebaik-baik hari ialah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam. Allah pilih hari Jumaat untuk mencipta Nabi Adam alaihi salam. Okay, Nabi Adam ni, tu ayah besar kita ni, Allah cipta dia hari Jumaat. Wa fihi qubida. Adam diwafatkan hari Jumaat. Okey. Wa fihi nafkhah. Nabi kata Allah pilih hari Jumaat untuk menjadi hari sangkakala ditiup. Kiamat hari Jumaat. Kiamat hari Jumaat, tapi Jumaat bila? Allah saja yang tahu. Wa fihi sa'qah. Dan pada hari Jumaat itu, apabila ditiup saja sangkakala, habis semua, pakat mati, pakat pengsan. Sa'iqah ni maksudnya pengsan, tapi maksud dia pakat mati. Fa'akthiru alayya minas salati fihi. Nabi kata, perbanyakkanlah selawat kepada aku. Tuan, selawat ni sampai macam tu sekali. Kita ingat apa sangat selawat ni? Hari Jumaat saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jumaat saja. Dan kita pun daripada pagi-pagi, bangkit-bangkit pagi hari Jumaat ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duduk saja-saja pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Main masjid pun duduk tunggu sambil niat i'tikaf, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ingat macam tu aja. Rupanya lebih daripada tu. Sehingga kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang keistimewaan hari Jumaat. Nabi cerita kata Nabi Adam dicipta pada hari Jumaat, Nabi Adam diwafatkan pada hari Jumaat, sangkakala ditiup pada hari Jumaat. Orang semua pakat mati serentak pada hari Jumaat. Nabi sambung dengan benda ni. Nabi kata, fa'akthiru, maka perbanyakkanlah oleh kamu selawat kepada aku. Tuan, ini isu besar tentang selawat ni. Isu besar. Kita kena banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Nabi kata kerana selawat kamu, tiap-tiap kali kamu selawat, selawat itu dipersembahkan kepada aku. Masya Allah, tuan-tuan. Kita sebut ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benda tu dipresent di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja selawat itu, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Bukan sahaja siapa selawat Nabi sekali, dia ucap selamat kepada Nabi sekali, Allah akan ucap selamat kepada dia 10 kali. Tuan-tuan, kita minta supaya Allah selamatkan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Minta Allah selamatkanlah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Allah selamatkan Nabi sekali, Allah ucap selamat kepada kita 10 kali. Sekali hak kita selawat tu, tiap-tiap kali itulah dipersembahkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia tahu kata umat dia ingat dia dan sayang dia. Macam itulah kita doa dekat mak ayah kita. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah ya Tuhanku, ampun dosa aku dan dosa dua mak ayah aku. Kita doa tu gembira mak ayah kita ni. Kerana doa ni sampai tak kepada dia? Sampai. Sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Aus bin Aus. Bila dengar Nabi kata lagu tu, dia kata dekat Nabi. Qalu, dia kata ni, sahabat hak duk dengar ramai-ramai ni, semua pakat-pakat tanya Nabi. Semua pakat-pakat tanya Nabi. Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaik? Wa qad arimta yaqulun balita. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata macam mana orang selawat tu dipersembahkan kepada Tuhan, sedangkan Tuhan dah tak ada dah esok-esok ni. Lah ni kalau selawat Tuhan duk ada, Allahumma salli ala Muhammad, kami minta supaya Allah selamatkan Tuhan, Tuhan duk ada. Esok Tuhan dah wafat, Tuhan tak ada esok ni. Tuhan kata kalau orang selawat dipersembahkan dekat Tuhan, macam mana sedangkan Tuhan sudah tak ada. Tuhan, dia kata waqad arimta, Tuhan sudah wafat, waqad balita, dan Tuhan sudah tak ada, sudah hancur, sudah luluh di dalam tanah. Balita ni maksudnya dah tak ada apa dah, hancur lebok dah. Macam mana kata selawat boleh sampai dekat Tuhan? Nak dipersembahkan dekat Tuhan, macam mana Tuhan tak ada dah. Begitu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kuna abang ke apa satu? Allah mengharamkan bumi makan jasad para nabi." Di dalil yang menunjukkan kata para nabi ini jasad tak apa.